Okey, struktur asas untuk EA MQL5. Sebenarnya MQL5 dengan MQL4 ataupun MT4 ataupun MT5 sama je dia dari segi structure asas dia ni sama. Yang berbeza pada API tu kemudian kita belajar, tapi kena faham structure asas ni dulu. Apa benda on ini, on it, on t, on dini. Okay, tiga perkara ni kan. So apa benda tu? kita tengok dalam MQL5. So bila kita nak buat, mula-mula kita akan nampak dia ada on init. Okay, on init biasanya akan menggunakan int lah, integer. Yang kedua kita akan nampak on dini. Lepas tu kita akan nampak on tick. Okay, on tick. Tiga function utama yang kita katakan sebagai tiga struktur asas untuk buat EA. Kedudukan dia ni sebenarnya tak kisah pun mana. Yang pertama yang korang kena faham, kedudukan dia ni tak kisah. Kalau korang ambil ini kan, letak dia jadi dekat sini, tak ada masalah. Yang ini korang letak dekat sini pun tak jadi masalah. Susunan dia tak ada masalah langsung. Mana dulu, mana kemudian. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin korang nak tambah benda-benda lain dalam struktur asas ni. Mungkin korang nak pakai benda-benda lain. On timer, contoh kita ada kat situ, kita nampak on tick, on timer. Kita pun boleh pakai benda lain kalau kita nak, tapi kena buat data type dia lah, apa int ke apa ke, terpulang lah nanti kan. Ini pula nantilah kita belajar. So nampak dekat sini, yang pertama, asas dia wajib ada on init, on tick, on dini. Yang seterusnya nak tambah, tak nak tambah, pakai je yang sedia ada. Pakai je. Saya pun jarang pakai benda-benda ni, saya tak pakai. Susunan, kenapa susunan dia tak kisah? Sebab beza antara MQL ataupun C++ punya style ataupun language yang lama-lama dengan language yang baru, contoh Python ataupun PineScript untuk trading view, dia agak berbeza. Secara asasnya EA ni ataupun kod ni dia akan dibaca daripada atas ke bawah. Lepas itu dia akan cari on init dulu, walau di mana sahaja dia berada. Walaupun korang sorok dia 3000 baris di bawah, dia cari benda ni dulu bang. Selepas dia cari benda ni dulu, barulah dia akan cari on tick. Selepas dia cari on tick, barulah dia cari on init. Okay, so itu benda yang korang kena tahulah, dia apa benda dulu dia cari. Okay, saya susun balik. Keasaannya saya akan susun macam ni. On init, lepas tu on tick. Okay, biasanya saya suruh macam ni. Okay, on ini mula dia sekali jalan je. Tadi daripada awal dia cari binatang ni, dah jumpa, dia baca daripada atas sampai ke bawah, mula. Okay, dia mula, dia sekali jalan sahaja. Lepas dia dah habis yang ini, on init, initialization function kan, dia akan cari on tick. On tick ni jalan setiap tick. So dia ibarat jantung. Dekat sinilah yang dia akan loop dan ulang. Dia baca daripada atas sampai ke bawah, dia ulang balik daripada atas sampai ke bawah, dia ulang balik daripada atas sampai ke bawah. Kalau korang park EA tu dalam VPS, dan VPS tu korang tinggal selama setahun, tak usik, tak buat apa-apa, dia jalan je setahun tu. Dia pusing kat sini je bang, kat onti ni je. Sebab tu kita panggil dia sebagai jantung. Okay, tiba-tiba sama ada tiba-tiba korang
korang remove dia punya EA ni kan, barulah waktu tu barulah dia akan panggil on dini. Jadi on dini ni kita dah remove, barulah dia panggil. So kenapa nak kena ada on dini? On dini ni biasanya kita akan letak kod untuk release handle, ataupun untuk hilangkan komen, ataupun untuk hilangkan kalau kita buat objek, kita create objek pada MT5, MT4 kan. On dini ni kalau kita create objek pada MT4, MT5, contoh lah saya tunjuk dekat sini kan, ada banyak objek dekat sini, button ni hijau merah ni semua, batu atas ni semua kan. Ini kita create objek waktu biasanya pada on tick lah, pada on tick biasanya Jadi kalau kita buang untuk kita buang indikator ataupun EA tu daripada chart, dia akan kekal di sini. Objek-objek ini akan kekal di sini. Kalau kita tak buat satu kod dekat sini untuk dia delete balik ke semua objek yang kita create tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk release handle. Contoh kita pakai indikator, ada 10 indikator. Ada 10 indikator, RSI, MACD, macam-macam, BB, MA semua kan. So kalau tak release, dia akan masih lagi sangkut dekat situ. Dia jadi berat lah. Tapi kalau korang tak buat pun, sebenarnya kosong dekat sini, tak ada apa-apa pun. Tak ada apa pun, cuma dia tak apa lah. Okay. Biasanya kalau saya malas, saya tak buat apa-apa pun kat sini. Saya tak release handle, saya tak release ni semua. Memori dia jadi besar je lah. Itu je lah. Memori kau sangkut dekat CPU. Itu je. On tick yang paling penting, jantung dia. On init mula-mula sekali. Dia cari on init, dia baca daripada atas sampai bawah sekali saja. Lepas tu jam dia cari on tick, jantung dia ulang. Bila dah remove, pump, dia akan cari on init. So itu je lah yang korang kena tahu pasal benda ni. Fungsi dia tu, fungsi asas dia tu apa, barulah korang faham. Oh, aku nak kena kod benda ni kat sini, aku nak kena kod benda ni kat sini. Kenapa bang saya kod benda ni dia macam tak jalan? Sebenarnya korang tak faham fungsi ataupun structure asas antara tiga ni. Saya run tak jalan, kau pergi kod dekat on init tu sekali jalan je, dia dah baca sekali kan. Contoh kat sini, kenapa dia punya value dia ni, ataupun kenapa dia punya signal dia ni tak berubah kan. 3 hari sama je, kat atas ni merah. Ibarat korang pasang indikator ataupun EA, korang letak kat dalam, lepak kat dalam UPS tu 3 hari, tak buang. So dia kekal tau, dia maintain kat sini, dia tak berubah. Korang pun fikir, bang kenapa dia tak berubah bang, padahal market sekarang ni dengan pacak, patutnya dia dah jadi hijau kat sini, tapi merah je kan. Mungkin kod yang korang tulis tu sebenarnya berada pada kan, ni tadi kenapa merah je, market tengah turun merah kan, market naik dia merah juga, tak hijau. Contoh tadi tu lah yang saya cerita tadi tu. Sorry tak nampak. Okey itu mungkin disebabkan korang letak dia pada on ini. Jadi dia baca sekali je, lepas tu dia tinggal, dia tak kisah dah kat situ. So dia tak berubah lah. Jadi benda-benda yang kita perlu refresh ataupun ulang banyak kali, setiap kali candle terbentuk, contoh setiap kali candle terbentuk, kita nak dia ambil data dia kira, buat calculation dia semua. Oh, kalau hijau lah, kalau merah, kita nak dia reflect. So benda-benda yang reflect ni semua kita kena ada kat sini, dekat on tick. Barulah dia akan bertukar hijau merah. Ataupun kalau lebih detail, saya dah lock sejam sekali baru dia tukar. Maknanya bila candle baru bertukar, kat sini data dia kita boleh baca, dia dah bertukar. Okey, dia naik, dia turun, Kita boleh nampak yang dia berubah. Okey, faham?
benda tu dulu. Sekian, terima kasih.